kita share mungkin pengalaman sendiri ke apa. Hopefully itu rasa dekat dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia sendiri yang experience. Cumanya Farhan nak pesan, apa-apa yang kalian dengar pasal kami ni, kembalikan kepada orang Palestin, kepada orang Gaza ataupun kepada mana-mana lah rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia, yang memerlukan suara yang lebih besar sebenarnya. So apa yang kami experience ni adalah sedikit saja. So kalau korang rasa memahami, korang ada risau, korang patutnya lagi risau dengan apa yang berlaku di luar sana. Tutorial memakai tutorial. So dia akan keluar macam nak tutup kepala kan? Nak shelter kan? Okey. Nak tutup banyak ke nak tutup sikit? sebab saya tak pernah melalui karena nampak situasi sebenar. Ada okey lah. Dia dapat tu daripada Saya layannya sebab paling banyak paling kuat kerja for this kerja saya cakap dengan dulu I layan kau kan jarang nak layan kau macam ni Boleh juga macam nak terus. tapi kalau awak dah bisik bagi Okey. okey kalau awak ada tanggungjawab ada anak-anak semua saya tengok apa yang berlaku kat sana awak bagi saya bagi Sing ke belakang. tengok kalau tak sampai tak boleh yang ni yang tak cantik tu kan untuk anak-anak anak saya solat So boleh sebab bapak dia okey jadi dia pun nak saya itu je contoh paling baik bapak boleh. sabarlah Rico habis lagi yang pakai tu dia kalau cantik-cantik lah faham sila tuan tak boleh sebenarnya bukan nak menghalau tapi tak boleh banyak terima kasih Belakang nanti dia ada sikit. Okey, faham? Tapi tu susah. Oh yang nak belakang tu tak nak dekat depan. Okey, tak apa. So macam kita ke belakang tu dia. Boleh je. Kalau macam capture macam video panggil kata ikat je lah tengok je orang bagus nak tapi nak secure tak apa boleh boleh?